Koleksi Nostalgia Zam. Sebelum itu, sekiranya anda suka video-video Zam Production, jangan lupa untuk anda komen, like, share dan subscribe. Terima kasih. Dua lah tiga, kami biri-biri. Mana nak sama, si kuda lah belang. Ampun, Tuan. Oh, Temenggung. Ada apa hal ni? Ni. Ada. Ampun, Tuanku. Seorang pacal hendak menghadap ke bawah dulu, Tuanku. Katanya dia diserang oleh Lanon, Tuanku. Lanon? Di mana dia? Sedang menunggu, Tuanku. Kamu diserang Lanon? Benar, Tuanku. Perahu patik yang berisi barang dagangan telah dirampas dan orang-orang patik habis mati. Hanya patik saja dapat menyelamatkan diri. Ampun, Tuanku. Lanon. Cek! Temenggung, Tuanku. Tuan, apa yang Temenggung kawal selama ini? Kalau Lanon masih mengganggu keamanan negeri. Ampun, Tuanku. Sembah Patih harap diampunkan. Lanon-lanon yang ada itu hanya baki daripada yang telah dibersihkan. Ampun, Tuanku. Kalau ada baki, berarti belum habis lagi. Beta mau semua pegawai kerajaan menghadap. Sekarang! Menjunjung kita, Tuanku. Beta sebagai raja yang memerintah bertanggung jawab di atas keselamatan hamba rakyat. Dengan sebulat suara telah bersetuju bahawa Panglima Alang Yahya dan Panglima Ali telah dipilih untuk mengetuai angkatan kita menghapuskan saki-baki Lanon yang masih ada di negeri ini. Beta berjanji di hadapan para pegawai sekalian, siapa di antara kamu kedua yang dapat menangkap ketua Lanon itu, sama ada hidup atau matinya, Beta akan anugerahkan pangkat. Panglima Ali dan Panglima Yahya. Tuanku. Buatlah persiapan. Bawalah hulu-balang yang gagah perkasa bersama-sama dengan kamu. Berangkat dengan segera. Nyunyun tak, Tuanku.
Jangan! Kita persembahkan pada Sultan. Baik. Angkat dia! Jalan! Ali, buang kerisnya. Ya. Jalan! Tegas. Kita di sini. Ikat dia. Kau jaga dia, aku cari yang lain. Baik. Jangan lepas dia. Ayo cepat. Dekat. Ya. Biar sama-sama tak dapat makan. Tolong! Tolong! Kejar semua! Tolong! 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 Kenapa ni? Hah? Nyari-nyari aku dibunuhnya. Di mana? Lari. Hah? Di mana dia? Entah. Mari kita cari. Telah Batik kejar bersama-sama orang-orang Batik. Tetapi Ketua Lanu itu dapat melepaskan diri. Ampun tuanku. Tak mengapa. Walaupun begitu, berarti kamu telah berjaya menewaskan lanun-lanun itu. Ampun tuanku. Batik juga banyak membunuh lanun itu tuanku. Atas kecekapan kamu, sebagaimana yang telah beta janjikan dahulu. Mulai saat ini, beta lantik kamu sebagai penolong Datuk Temenggung, bergelar Datuk Penggawa Alang Yahya. Ampun tuanku, limpah kurnia ke bawah duli terjunjung di atas batu Jemalapati. Ampun tuanku. Pangkatnya pula yang bertambah. Dengan itu menambahkan lagi kasih Telani terhadap Yahya. Apa ada buktinya ilmu Tepawang? Riaknya pun tak ada menandakan Telani tarik hati kepadanya. Garut, macam mana orang boleh percaya dengan ilmu Tok Pawang? Datuk salah menggunakan arti kata ilmu. Pawang tak berkuasa melakukan apa-apa. Hanya memohon pada Tuhan. Dan perkara begitu takkan boleh serta-merta jadinya. Sabarlah. Sabar punya sabar. Orang bertambah kasih. Kita juga masuk angin keluar asap. Saya malu, Tok Pawang. Malu karena kecundang merebut kekasih dan pangkat. Kalau saya tak dapat, biar sama-sama tak dapat. Jangan turut nafsu, Datuk. Sekali jerat tak mengena, jangan serik menabur umpan. Membuang masa, umpan habis, pelanduk bertambah liar. Alangkan bisa racun dapat ditawar. Takkan seliar pelanduk seekor tak dapat dijirakkan. Tapi berkandakkan Datuk berusaha sedikit. Usaha? Macam mana? Kalau Datuk sanggup mencuri baju dalam Telani yang masih ada bekas peluhnya, berani hamba katakan, Telani mesti dapat ke tangan Datuk. Ini berarti ikhtiar kali yang kedua. Baiklah.
Beb. Sudah kurangkaikan kata seindah dapat. Bagai abang berhuma dalam makrifat. Abang sajalah pujaan hatiku. Telani sanggup sehidup semati. Siang dan malam terbayangkan wajahmu yang telah bertakhta di lubuk hatiku. Benarkah bang? Sumpah. Adindaku, abang juga tidak yang lain. Hanyalah Telani seorang yang menjadi kenang-kenanganku. Menyayani. Janganlah. Biar hamba habiskan riwayat mereka. Kerana mereka telah membuat sumbang dan menyalahi sisi agama. Jangan. Perbuatan ini tidak bijak. Kita akan ketengahkan perkara ini. Kamu telah melanggar sempadan. Perbuatan kamu itu telah melanggar adat dan syarak. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah Patik harap diampun. Tidak lain kesalahan yang Patik lakukan selain daripada memadu kasih sejati. Memadu kasih sejati? Kasih sejati! Telani, benarkah kamu kasihkan Yahya? Ampun tuanku. Sembah derhaka Patik sembahkan. Kiranya hendak dihukum, hukumlah Patik bersama. Patik telah pun memutuskan kata hati. Datuk Yahya lah pilihan hati Patik. Ampun tuanku. Sekiranya ini satu kesalahan besar. Patik sembahkan jiwa dan raga Patik ke bawah duli. Hukumlah Patik tuanku. Beta ingin menjadi raja yang adil. Tetapi mengapa keadaan berlaku begini kejam? Dan mengapa ini semua mesti berlaku di hadapan mata Beta? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Patik pohonkan limpah kurnia tuanku jua. Berilah Patik kesempatan untuk Patik hidup bahagia. Dengan kekasih pilihan hati Patik, ampun tuanku. Tuanku, kasih Patik berdua tidak berbelah bagi tuanku. Kiranya tidak diizinkan tuanku, pancunglah Patik tuanku. Rela Patik berdua mati bersama. Tuanku, kalau sudah begitu, kemohon kamu, Telani, apa boleh buat? Mudah-mudahan kamu hidup bahagia. Ya, tuanku, Telani, sebagai menjaga maruah kamu, kawinlah. Bang Yahya. Dindaku Telani. Kamu berdua telah menjadi suami istri. Baik-baiklah menjalani hidup. Terima kasih, Mak Inang. Memang begitulah tujuan saya. Hendak saya hidup semati dengan Telani. Hancur daging tulang bercerai. Kasih saya sampai kematian. Alah, Bang Yahya ni tak percaya lagi dia. Hendak diraju
Ayah ya. Kau nangis? Tak. Mengapa kau nangis, Ratai? Budak ni. Rata tak menangis. Mengapa? Apa sebabnya? Beri aku tahu. Dialah teratai seorang yang tahu. Terima kasih kepada semua teman yang sudi memeriahkan channel saya, Zam Production. Jangan lupa untuk komen, like, share dan subscribe Zam Production channel. Jumpa lagi. Bye-bye.